Sebelum permainan dimulakan, seorang hos akan membaca arahan dan syarat permainan board game tersebut. Pemain, seorang banker akan memberi setiap pemain modal sebanyak RM300. Pemain akan membalunkan dadu dan menggerakkan budak mengikut arah jam. Jika pemain terpijak di kawasan soalan, pemain perlu menjawab soalan tersebut. Jika terdapat pemain yang ingin membeli tanah, mereka perlulah membayar kepada banker tersebut. Awas, jika terdapat pemain lain yang terpijak di kawasan yang dibeli, mereka perlulah membayar denda dengan nilai yang telah ditetapkan. Jika terdapat pemain yang terpijak di kawasan kad malang, mereka perlu dikenakan denda atau penalti. Dan sebaliknya, jika pemain mendapatkan kad tuah, ia memberikan kelebihan atau keuntungan kepada pemain tersebut. Untuk mendapatkan bola sfera, pemain perlu membayar kepada banker sebanyak RM250. Pemain pertama yang berjaya mengumpulkan keempat-empat bola sfera dan bergerak ke petak pusaran ialah pemenangnya.